Hari ni saya jumpa satu lagi tempat makan yang best. Harga rendah, lepas tu menu-menu pula macam hotel. Memang soda. Sebelum tu korang tolong like dan komen apa-apa, titik pun boleh. Hari ni saya sampai dekat Paka Terengganu. Betul-betul depan Masjid Nurul Hidayah ada satu kedai. Nama dia Brocky Kitchen. Sini serius, luas betul parking dia. Lepas tu siap ada rela. Depan, belakang boleh parking. Lepas tu kalau tak muat boleh parking dalam masjid. Kat sini selesa. Waktu maghrib memang ramai orang. Orang boleh makan dekat bawah ataupun nak makan dekat atas. Oh, tinggi. Gayut saya. Nak order dia senang saja. Korang boleh scan dekat situ. Kalau tak pandai boleh panggil staff dia. Yang paling terkejut dia punya servis memang laju. Semua ni sampai 15 hingga 20 minit je. Yang ni kita ada menu Giant Talam. Murah memang murah. Tak sampai RM100 dapat sekali dengan air. Jom kita tengok dalam, kita akan dapat ramen. And lepas tu korang juga akan dapat sosis. Yang mana suka nugget korang juga akan dapat. Makan pula dengan ramen pedas-pedas, serius nikmat. Next korang juga akan dapat daging burger and berbola. Semua ni panas-panas lagi sampai dekat korang. Memang fresh. Tak cukup lagi, korang juga akan dapat ayam chicken chop. Bersama-sama sekali juga dengan ayam grill. Texture and rasa ayam grill dia memang sedap and lembut sangat tau. Next dalam ni juga korang akan dapat kambing grill. Ada 3 ke 4 keping dalam satu set ni. Nak best buat macam saya, makan dengan coleslaw dia ni. Jujurly texture and rasa coleslaw dia ni sama macam brand K tu. Ni makan-makan ramen mestilah pedas. Jangan risau, dia bagi 1 batang air ni. Kalau korang nak tambah sos ataupun mayonis boleh ambil dekat sini. Next pula kita nak rasa menu nachos cheese. Ni kalau korang nak makan ringan-ringan, tapi sos dia tu memang jihad sangat guys. Dia ada rasa manis-manis and masam-masam berlemak. Nachos ni pula rasa crispy-crispy. Next pula kita ada menu full tank chicken chop. First kali korang akan dapat ayam besar macam ni. Sedap, lembut and juicy. Sekarang kita nak makan dengan sos black pepper dia yang pekat ni. Mantap guys. Dalam ni juga korang akan dapat telur mata satu. So ada daging, sosis, berbola, siap dengan kacang lagi. Next pula kita nak rasa nasi goreng kambing. Sebelum ni saya dah makan dia punya nasi goreng ni. Kalau korang ingat waktu bulan puasa saya pergi dekat Dungun, ada pesta morek. Waktu tu saya dah jatuh cinta dengan nasi goreng kambing dia ni. Banyak betul kambing yang diletak. Rasa pula sedap, tak lari langsung macam hari tu. Macam ni memang puas hati sangat. Seterusnya kita ada menu mix chop. Dia orang campurkan 2 jenis chop. Ada chicken chop dengan kambing chop. Yang ni memang special. Siap dapat dia punya mashed potato. Dalam ni memang dah lengkap. Siap ada black pepper, fries and dia punya coleslaw sekali. Kambing-kambing dekat sini dia punya level memang pondan, lembut-lembut semua. Gigit-gigit je memang cair dalam mulut. Untuk air pula macam-macam jenis. Yang ni saya ambil air tepish. Lepas tu pula ada air butterscotch. And yang ni pula air honeydew. Nikmat-nikmat syahdu dia punya air ni. Jadi untuk korang jangan lupa datang di Paka. Kalau lapar boleh singgah di Brocky Kitchen. Let's go.